Selamat sejahtera dan salam madani. Nama saya Yuan Yuan dari SMK Kenshin Convent Kelas 3 Merah. Hari ini saya ingin berkongsi tentang sebuah karya yang benar-benar menyentuh hati saya. Sebuah novel yang lembut namun penuh makna, iaitu Pintu Pengadang yang ditulis oleh Peng Xuejun. Buku ini membawa kita menyeberangi sungai masa, memasuki sebuah pekan kecil di pinggir Hunan, di mana kehidupan berdenyut perlahan dan setiap kenangan kecil menyimpan kekuatan yang membentuk jiwa seorang anak. Cerita ini bermula di sebuah rumah kayu sederhana, tempat Shaji, seorang anak berusia 6 tahun, membesar dalam jagaan Nenek Yun. Ibu bapanya jauh di luar sana, berpindah dari tempat ke tempat demi membina landasan kereta api. Di rumah kayu itu terdapat 2 pintu kecil setinggi pinggang dewasa, pintu pengadang. Dari situlah Shaji menatap dunia. Pada zahirnya, ia cuma sebatang kayu. Namun, pada hati seorang kanak-kanak, ia menjadi jendela yang memisahkan rasa takut dan keberanian, masa kanak-kanak dan dunia luar yang luas. Di pekan itu, Shaji bertemu Shui, seorang budak lelaki bisu yang hidup dengan cekal meskipun serba kekurangan. Shui tidak mampu berkata-kata, tetapi perbuatannya selalu berbicara lebih lantang daripada suara. Mereka bermain, berkongsi sepi dan membina persahabatan yang tidak memerlukan kata-kata. Apabila pekan itu memasang paip air moden, Shui kehilangan sumber rezekinya dan terpaksa pergi. Kepergiannya menjadi luka pertama dalam hidup Shaji, mengajarnya bahawa kadang-kadang dunia berubah tanpa bertanya sama ada kita bersedia atau tidak. Ketika mula bersekolah, Shaji bertemu Qing Liu, gadis pemalu yang mempunyai bibir sumbing tetapi suara seindah aliran sungai jernih. Hanya kepada Shaji dia membuka keberaniannya untuk bernyanyi. Sokongan kecil daripada seorang sahabat mengubah hidupnya. Dia berjaya menonjolkan bakatnya di pentas sekolah, mendapat rawatan dan akhirnya berpindah ke bandar. Perpisahan itu menyedarkan Shaji bahawa dalam hidup, setiap orang menempuh jalan masing-masing dan tidak semua jalan itu akan terus bersatu dengan jalan kita. Lalu hadir pula Chow Chow, gadis ceria yang membawa kehangatan seperti cahaya pagi. Rumahnya menjadi tempat Shaji merasakan erti dimiliki, disayangi dan diterima. Tetapi seperti musim yang berganti, persahabatan mereka juga tidak kekal. Masa terus berlalu dan orang tetap pergi. Namun antara semua kenangan itu, sahabat yang paling suka dipadam dari hati Shaji ialah Tong Lo, seorang sahabat yang dahulunya nakal, suka mengusik orang dan sering mencabar kesabaran orang di sekelilingnya. Tetapi kehidupan yang susah menyebabkannya lebih cepat matang daripada usianya. Tong Lo selalu bekerja keras demi keluarganya. Namun begitu, nasib Tong Lo tidak menyebelahi apabila dia terkorban ketika cuba menyelamatkan seseorang yang terjatuh ke dalam sungai. Pada malam kehilangannya, ratusan talong air telah dibiarkan hanyut menerangi sungai pekan, termasuk satu yang dilepaskan oleh Shaji berserta doa sayu yang tidak pernah sempat disampaikan. Sejak peristiwa itu, Shaji telah mempelajari bahawa dalam hidupnya ada insan yang pergi tanpa kembali, tetapi kebaikan mereka terus menerangi hati kita. Sepanjang 7 tahun itu, satu-satunya yang tidak pernah berubah ialah kasih sayang Nenek Yun. Cinta yang tidak dijajah dengan kata-kata tetapi hadir dalam setiap mangkuk nasi panas, selimut yang dibetulkan tanpa disedari dan perhatian yang tidak pernah meminta balasan. Kasihnya menjadi pelabuhan yang menenangkan dalam hari-hari yang tidak pasti. Akhirnya, ketika Shaji berusia 13 tahun, ibunya datang membawa kabar bahawa tiba masanya dia kembali ke bandar. Berdiri di hadapan pintu pengadang untuk kali terakhir, Shaji melihat seorang kanak-kanak baru, Pian Pian, berdiri di tempat yang pernah menjadi miliknya. Pada wajah kecil itu, Shaji melihat dirinya takut, ingin tahu dan sedang mencari dunia. Pada saat itu, dia mengerti bahawa zaman kanak-kanaknya telah perlahan-lahan melangkah pergi, seperti air sungai yang tidak akan mengalir kembali. Bagi saya, watak Tong Lo ialah yang paling menyentuh hati saya. Perubahannya daripada kenakalan kepada ketulusan, daripada keusikan kepada pengorbanan, menjadikan dirinya seorang yang berani, setia dan jiwa yang tidak mementingkan diri. Kehilangannya begitu memilukan, tetapi ingatan tentangnya menjadi cahaya yang tidak padam, bukan sahaja dalam hati Shaji, tetapi juga dalam hati kita sebagai pembaca.
Secara keseluruhannya, Pintu Pengadang ialah cerita tentang proses pembesaran bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi untuk belajar melepaskan. Kehilangan rakan, perpisahan, kerinduan dan kedewasaan tidak datang tanpa air mata. Namun melalui Shaji, kita belajar bahawa setiap pertemuan meninggalkan bekas dan setiap kehilangan mengajar sesuatu tentang kekuatan diri. Sekian ulasan buku saya. Semoga perkongsian ini memberi inspirasi dan mendorong anda untuk menyelami sendiri keindahan kisah ini. Selamat membaca.